Okey dah. Okey. Apa tu? Jajak ah. Hai. Hai. Dapat nampak kan? Indriana Nazira, dapat nampak kan? Dapat. Okey. Jadi aku pun kumpul palak deh. Palak. Okey. Okay, 1, 2, 3. Selamat pagi. Sejak jam pagi jam. 1, 2, 3. Salam sejahtera dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat hari. 1, 2, 3. Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah iaitu Dr. Lau dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan tentang anjay. Sorry, salah. Sorry. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Lau dan rakan-rakan saya sekalian. Hari ini saya ingin membentangkan analisis terhadap sebuah artikel yang telah saya dan ahli kemalan saya iaitu Indriana telah buat. Artikel yang kami pilih ialah kesediaan guru bahasa Melayu dalam mengimplementasikan kecerdasan buatan dalam pengajaran dan pembelajaran. Artikel ini telah ditulis oleh Nur Uswashikin Muhammad Rani, Nurin Hanisah Roslan dan Nur Syafiqah Abdul Wahid. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu JPBM iaitu jilid ke-15 bilion pertama tahun 2025. Artikel ini sangat menarik kerana artikel ini mengangkat topik yang amat relevan dengan realiti pendidikan hari ini iaitu penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence iaitu AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan utama artikel ini ialah untuk menilai tahap kesediaan guru bahasa Melayu dalam mengimplementasikan teknologi AI dalam PDP mereka. Kajian seperti ini amat penting kerana guru merupakan ejen utama transformasi pendidikan dan kemajuan teknologi tidak akan membawa makna sekiranya guru tidak bersedia untuk mengadaptasikannya. Dalam konteks semasa, kecerdasan buatan memainkan peranan besar dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan. AI kini digunakan untuk menyediakan pembelajaran yang lebih saintifik serta membantu guru untuk mengurus kelas dengan lebih cekap. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, guru perlu memiliki pengetahuan, kemahiran dan sikap positif terhadap teknologi. Oleh itu, artikel ini berusaha menjawab persoalan sama ada guru bahasa Melayu benar-benar bersedia untuk melaksanakan AI dalam bilik darjah dari aspek pengetahuan, kemahiran dan keyakinan. Dalam pembentangan kami akan menghuraikan 5 aspek utama analisis wacana iaitu keutuhan wacana, kejelasan wacana, sumber rujukan, gaya bahasa akademik dan penanda wacana.
Selain menghuraikan, kami juga akan memberikan penilaian kritikal dan refleksi terhadap kualiti artikel ini sebagai contoh penulisan ilmiah yang baik. Baiklah, tanpa membuang masa, saya akan membentang tentang keutuhan wacana. Pertama, mari kita lihat aspek keutuhan wacana. Keutuhan wacana bermaksud kesepaduan isi dan aliran hujah dalam sesuatu tulisan. Sejauh mana penulisan berjaya menghubungkan idea secara logik dan berstruktur dari awal hingga akhir. Dalam artikel ini, keutuhan wacana jelas melalui susunan struktur yang lengkap dan konvensional. Artikel ini mempunyai bahagian lengkap iaitu yang pertama atau pendahuluan ialah abstrak, yang kedua pengenalan, ketiga ada mempunyai latar belakang kajian. Artikel ini turut mempunyai penyataan masalah, objektif, metodologi, dapatan kajian, perbincangan, kesimpulan, dan yang terakhir ialah rujukan. Setiap bahagian ini saling berkaitan dan tersusun dengan baik. Penulis tidak melompat idea, sebaliknya membawa pembaca menelusuri aliran pemikiran secara teratur. Sebagai contoh, dalam bahagian pengenalan, penulis mengaitkan isu penggunaan AI dengan dasar pendidikan nasional melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Di artikel, penulis ada menulis ataupun boleh dijadikan sebagai bukti iaitu sehubungan dengan itu, penggunaan TMK yang ditekankan dalam ajakan ke-7 PPM 2013 hingga 2025 dapat merevolusikan dan meningkatkan teknik pedagogi guru, iaitu di halaman yang kedua. Daripada petikan ini, kita dapat melihat bahawa artikel ini tidak hanya membincangkan teknologi secara umum, tetapi turut menghubungkannya dengan kerangka dasar pendidikan negara. Kemudian penulis menyambung hujah dengan menyatakan bahawa oleh itu kajian ini dijalankan berfokus untuk melihat kepada tahap kesediaan guru bahasa Melayu dalam mengimplementasikan AI, iaitu di halaman keempat. Kenyataan ini membuktikan bahawa penulis mengekalkan kesinambungan idea antara latar masalah, objektif kajian dan tujuan penyelidikan. Bahagian metodologi juga diterangkan dengan jelas, iaitu menggunakan reka bentuk kuantitatif berbentuk tinjauan dan instrumen soal selidik untuk mendapatkan data daripada guru bahasa Melayu. Struktur ini menjadikan keseluruh artikel koheren, padat dan mudah diikuti. Selain itu, penulis turut menggunakan penanda hubungan seperti oleh itu, hal ini kerana dan sehubungan dengan itu bagi mengekalkan kesinambungan hujah. Secara keseluruhan, aspek keutuhan wacana artikel ini berada pada tahap tinggi. Penulis menggabungkan konteks dasar, teori pendidikan dan dapatan kajian dengan baik, serta menunjukkan aliran pemikiran yang mantap dan sistematik. Baiklah, seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Saudari Andriana. Saudari Andriana, dipersilakan. Terima kasih, Zhao. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan membincangkan aspek kejelasan wacana. Kejelasan wacana merujuk kepada tahap
kefahaman pembaca terhadap mesej penulis. Adakah bahasa yang digunakan mudah difahami dan adakah penyampaian datanya jelas? Jadi, dalam artikel ini, penulis menggunakan bahasa yang tersusun, padat dan mudah difahami. Setiap istilah teknikal seperti AI, kolerasi Pearson dan konstruk dijelaskan dengan jelas supaya tidak menimbulkan sebarang kekeliruan. Penulis juga menyusun dapatan kajian dengan jelas dan berstruktur. Sebagai contoh, dapatan kajian dipersembahkan dalam bentuk jadual dan nilai min yang mudah ditafsirkan. Misalnya, berdasarkan jadual 3 di halaman 9, min keseluruhan tahap kesediaan guru dalam mengimplementasikan AI bagi pelaksanaan PDP Bahasa Melayu ialah 4.47, iaitu berada pada tahap tinggi. Selain itu, penulis juga memberikan interpretasi yang jelas terhadap data tersebut, di mana dalam halaman 11, dapatan kajian ini memperoleh nilai min yang paling rendah bagi konstruk guru mempunyai keyakinan dalam menggunakan AI sewaktu proses PDP. Jadi, kedua-dua petikan ini menunjukkan penulis bukan sahaja menyampaikan data, tetapi turut mengulas dan mentafsir maknanya. Ini memperlihatkan kejelasan serta objektiviti dalam penyampaian. Bahasa yang digunakan juga bebas daripada unsur emosi, malah penulis kekal neutral dan ilmiah. Keseluruhannya, aspek kejelasan wacana dalam artikel ini amat memuaskan dan difahami oleh pembaca. Baiklah, aspek seterusnya ialah sumber rujukan. Kekuatan penulis akademik sangat bergantung kepada kualiti dan kredibiliti rujukan yang digunakan. Jadi, dalam artikel ini, penulis menggunakan rujukan yang pelbagai, mahir dan terkini yang meliputi tempoh 2020 hingga 2024. Antara rujukan yang digunakan ialah kajian tempatan dan antarabangsa seperti Cheer dan Muhammad Helmi 2024, iaitu kajian persepsi guru terhadap AI. Ayanwale et al. 2022, kajian antarabangsa tentang integrasi AI, dan Salbihana et al. 2024, kajian tempatan tentang kesediaan guru terhadap teknologi. Sebagai contoh, penulis menyatakan dapatan ini selari dengan kajian yang dijalankan oleh Salbihana et al. 2024, di mana guru boleh mengakses pelbagai bahan pengajaran tanpa sepadan. Rujukan ini bukan sahaja sekadar hiasan, tetapi berfungsi untuk menyokong hujah dan dapatan kajian. Format rujukan juga disediakan mengikut gaya APA edisi ke-7. Contohnya, Cheer TS dan Muhammad Helmi 2024. Persepsi guru tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam pengajaran guru di peringkat sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI. Ketelitian ini menunjukkan penulis menepati etika dan standard akademik yang tinggi. Sumber rujukan yang digunakan benar-benar relevan dan menyokong keseluruhan kajian. Jadi, saya rasa itu sahaja yang dapat saya terangkan tentang sumber rujukan. Saya akan serahkan kembali kepada Saudara Jau. Terima kasih Saudari Andriana. Seterusnya, saya akan membentangkan gaya bahasa akademik. Artikel ini ditulis menggunakan gaya bahasa yang formal, objektif dan proporsional. Penulis mengelakkan penggunaan kata bersifat peribadi
dan setiap kenyataan disokong dengan data atau bukti. Sebagai contoh, kajian ini merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan reka bentuk tinjauan boran soal selidik, iaitu di halaman ke-7, dan di halaman ke-8 pula kita dapat melihat daripada teks, iaitu data dalam kajian ini akan dianalisis secara analisis deskriptif dan analisis inferensi bagi mengukur nilai min, kekerapan dan peratusan tahap kesediaan guru. Ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahawa penulis menulis dengan gaya deskriptif dan objektif, bukan emosi atau pendapat peribadi. Istilah akademik seperti konstruk, inferensi, dan pelaksanaan digunakan dengan tepat. Penulis juga mengekalkan konsistensi istilah dui bahasa seperti artificial intelligence, iaitu AI, dan pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, bagi memastikan ketepatan makna. Keseluruhannya, gaya bahasa yang digunakan mencerminkan ketelitian, disiplin, dan kematangan akademik penulis. Untuk akhir sekali, saya akan membentangkan tentang penanda wancana. Penanda wancana memainkan peranan penting dalam membentuk koherensi dan koheren dalam teks. Dalam artikel ini, penulis menggunakan penanda wancana dengan berkesan untuk menunjukkan hubungan logik antara ayat dan perengan. Antara yang digunakan ialah hal ini kerana, untuk sebab dan akibat, selain itu untuk tambahan idea, walau bagaimanapun untuk pertentangan, oleh itu dan sehubungan dengan itu, untuk penegasan atau kesimpulan. Contohnya, hal ini kerana teknologi AI yang mengandungi unsur animasi, visual, audio dan grafik telah memudahkan semua murid untuk menggunakannya dalam pembelajaran harian. Yang kedua, dalam pada itu, kesediaan mengimplementasikan teknologi AI perlu dilihat dengan lebih jelas dalam kalangan guru. Dan yang terakhir, diambil di halaman muka surat ke-12, iaitu ayat, oleh itu, guru bahasa Melayu wajar bersedia untuk meningkatkan dan mempersiapkan diri bagi memahami penggunaan AI dalam pendidikan. Terlihat dengan jelas penggunaan penanda wancana ini menjadikan hujah lebih tersusun, mudah difahami dan beraliran logik dari awal hingga ke akhir artikel. Untuk bahagian kesimpulan, saya akan serahkan kepada saudari Andriana. Dipersilakan. Terima kasih saudara Chow. Baiklah. Sebagai rumusan keseluruhan, artikel ini menampilkan ciri penulisan akademik yang sangat berkualiti. Dari segi keutuhan wacana, penulis menyusun isi secara sistematik dan saling berkait. Manakala dari segi kejelasan, bahasa yang digunakan jelas dan data disampaikan secara objektif. Manakala sumber rujukan pula sahih, terkini dan mematuhi format APA edisi ke-7 yang standard. Seterusnya, gaya bahasa akademik pula formal dan berdisiplin, manakala penanda wacana digunakan secara berfungsi untuk mengekalkan kohesi teks. Secara keseluruhan, artikel ini bukan sahaja menepati piawaian akademik, tetapi juga relevan dengan perubahan pendidikan era teknologi. Oleh itu, sebagai bakal guru bahasa Melayu,
kita wajar mengambil iktibar bahawa kecerdasan buatan bukan sahaja ancaman, tetapi peluang untuk memperkayakan PDP. Guru yang celik teknologi mampu menjadikan pengajaran lebih menarik, efektif dan selaras dengan keperluan murid masa kini. Jadi, melalui analisis ini, kami melihat artikel ini sebagai contoh penulisan ilmiah yang matang, jelas dan mantap dari segi keutuhan wacana dan kualiti akademik. Saya rasa sekian sahaja pembentangan kami. Terima kasih atas perhatian dan masa yang diberikan. Semoga analisis ini memberi manfaat kepada semua dan mendorong kita menjadi guru bahasa Melayu yang celik teknologi, berilmu dan berpandangan jauh. Terima kasih. Terima kasih. Sekian sahaja daripada kami. Udah. Yang tiga. Jom pergi ke belakang.